That's it, I'm out of here. Hai guys, apa khabar semua? Okay, hari ni aku dekat mana ni Beranang siut. So hari ni aku nak ikut CF Moto punya ride. So diorang ada meet up dekat sini dulu. Dia pergi ke arah MotoGP Sepang. Ni aku pergi jumpa Sepul dengan geng-geng dia dulu geng-geng CF Moto ni dulu kat area sini kot. Dan kat sampai dah ni. Ui, panas siut enjin. Aku dah jalan lebih kurang nak dekat sejam lah ni daripada rumah aku nak pergi ke arah Beranang ni. Gila lah, jauh juga. 90 saat lagi. Sejam apa tu? Sekarang ni aku tengah pakai GPS dekat intercom aku. So kalau korang boleh dengar, itulah turn left. Gitu. Okay, turn left dan turn left. Sepul lah, Sepul. Itu dia ada. 8 ni kan? 888 ke dia? 888. Ongnya nombor. Ramai dah ni. Sekejap. Boleh bang. Queue tau, nak naik. Aku sesat tu tadi. Ni aku seorang je apa pakai motor ni? Hai, macam bunyi korang bat. Macam ni je. Throttle tadi throttle le. Okay guys, aku dah sampai dekat RB Point, dekat Beranang ni. Kita orang jumpa kat Beranang Cafe tu, belakang tu. Korang nampak. So dekat sebelah aku ni motor Sepul. Ni kot motor Sepul. Ni ke ni? Ni 450 baru sampai ni. Kalau korang nampak dekat sini ialah yang 800cc nya. So dekat depan tu, yang tu ialah 450 SR. Korang tengok ni. 450 baik tu. Ni dia nak belanja bunyi sikit. Baik. Fully accessory Nas. Tu lah. Baik. Dah nak gerak. Mana? Pergi mana? Sekarang ni kita orang nak kuasa jumpa dekat Petronas kot. Mana Pol? Mana? Oi, apa benda aku pijak ni? Telur. Oi, siput Allah. Tak apa, dah mati. Dah kering lah. Kita berada dekat mana sekarang Nas? Kita dekat, tak silap aku dekat Beranang. Semenyih. Semenyih. Aku nampak Beranang tadi. Okay, kita nak pergi isi minyak dulu ni. Aku tak ada tempat letak air. Ni. Bersama Nasra dah. Tak boleh, tak lepas. Okay guys, kita dah mula bergerak nak ke arah MotoGP. Diorang cakap lebih kurang sejam nak sampai. Okay, kita ikut abang 700cc ni. Ui, bising gila sini. Tu Sepul tu. Traffic light lagi, ya Allah panasnya. Sepul di sebelah. Habis lah, masuk highway aku habis lah. Abang ni bagi potong angin weh. Syok. Akhirnya ya Allah sampai juga weh. Ni first time aku sampai weh. Sepang F1 Circuit. Banyak motor parking. Woi, banyak gila. Sinilah parking motornya Sampai akhirnya. Alhamdulillah. Okay bang, thank you bang bagi potong angin. Ayo, kena tinggal jauh punya. Dah sampai.
motor ni. Ni. Balik pula. Kat dalam tu ada motor. Papio. Okay guys, ni motor CF Moto 450 XR. Kenal lah siapa ni. Tengok, anda boleh saksikan sendiri dekat dalam ni. Okey. Cepat sikit. Tak, saya tengah bercakap ni. Okey. Nanti saya lupa. Okey, baik. Bergambar dengan tu. Bergambar dengan ni. Okay guys, aku dah sampai dekat tempat parking balik dah. Penat ni dah sampai kat motor dah. So aku nak end video dekat sini je lah. Harap korang itulah, dia macam crowded gila lah. Crowded gila-gila tadi. Ni mana yang boleh je. Okay guys, macam biasa jangan lupa like, comment, share and subscribe. Thanks for watching. Ciao. And so I cry sometimes when I'm lying in bed, just to get it all out what's in my head. And I feel a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high. And I scream on top of my lungs, what's going on? Papio ringan, Papio besar dia punya pergi lagi. Aduh. Tak boleh.